Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Hari ini kita akan bercakap tentang wali naubah dan wali kutub. Wali naubah dengan wali kutub ni adalah syaitan, abang gambar. Tak ada satu orang yang dah mati dia boleh kembali hidup di atas dunia, kemudian dia boleh bantu manusia. Tak ada. Al-Quran tak ajak macam tu. Allah Ta'ala tak ajak kita macam tu dalam Quran. Nabi pun tak pernah sebut benda ni. Kalau Nabi pun tak pernah panggil wali naubah, tiba-tiba Tok Guru Setan hampa boleh panggil. Dia panggil siapa? Dia panggil setan lah. Yang hampa duk percaya benda-benda merepet. Pasal apa? Yang kata kepercayaan wali naubah, wali kutub ni bukan kata baru. Kepercayaan ni wujud sejak zaman Nabi Nuh lagi. Dipanggil kepercayaan animisme ataupun kepercayaan kepada roh-roh. Hampa nak suruh aku cakap pelan-pelan, benda menyakitkan hatiku macam ni, hampa nak suruh aku cakap pelan-pelan, memang tak. Okey, kita tengok ni. AI lagi. AI lah, aku senang nak susun table. Senang aku nak cerita. Sama-sama boleh tengok perbezaan wali naubah dengan wali kutub. Setan mana lagi hebat? Yang duk panggil setan ni pun bukan orang lain, Tok Guru Setan juga. Setan dia panggil setan lah. Okey, kita tengok sama-sama aspek wali naubah dengan wali kutub. Maksud dia apa dia? Wali naubah ni adalah wali yang bergiliran menjaga dunia secara gaib, macam syekh kerja rohani. Boleh pula macam tu kan. Aduh, lepas kau bertukar-tukar lah kan. Amai hak wali baru ganti hak wali lama. Wali lama berkhidmat lama dah. Bagilah wali lama rehat pula. Yang dikatakan wali kutub, wali tertinggi, pusat spiritual alam. Kononnya tempat semua wali bergantung. Nampak tak benda ni kalau hampa nak tahu? Inilah yang dikatakan ambil konsep daripada move mover. Dia ubahlah bagi nampak Islamik. Taklah nampak falsafah Yunani pagan, tapi asal dia daripada falsafah Yunani pagan. Okey, kita tengok bilangan mereka ataupun jumlah. Biasanya disebut 12 orang, berganti setiap masa. Bila sebut 12 orang ni, siapa dia? 12 orang, 12 imam. 12 imamah. Syiah lah, cik oi. Hanya satu pada satu masa dianggap raut ataupun penyelamat. Konsep siapa? Konsep Syiah juga. Seronok sangat wali naubah hampa. Buat tak ambil. Sumber riwayat sufi, hikayat tarekat dan tiada dalil sahih. Kemudian untuk wali kutub pula punya dalil apa dah? Riwayat tarekat tertentu bukan dari Quran atau hadis sahih. Tak ada. Quran tak sebut, hadis tak sebut. Tu aku kata syirik, kurafat dengan tahayul, benda-benda lagu ni lah ni. Hak yang ni lah yang hampa suka sangat, puak-puak asal Jawa. Okey, kita tengok lagi. Peranan jaga dunia secara gaib, ganti wali lain bila wafat. Yang jaga alam ni malaikat Mikael lah. Dengan duk jadi setan sangat, duk ikut setan-setan ni. Hampa ni beriman dengan wali setan ke hampa beriman dengan Allah Ta'ala? Aku nak tanya puak-puak asal Jawa ni. Hampa beriman dengan Allah Ta'ala ke beriman dengan wali setan ni? Tengok pun tahu dah, bertentang dengan Quran, dengan hadis. Yang jaga alam ni Allah Ta'ala dah letak dah siapa-siapa. Malaikat Mikael yang turun hujan, yang jaga ke semua alam ni. Mana ada wali naubah? Lepas tu hampa nak suruh aku cakap slow-slow dengan hampa puak asal Jawa? Memang tak lah jawab dah. Kita tengok wali kutub punya peranan apa pula. Kawal seluruh sistem rohani dunia, jadi pusat kepada wali lain. Ya Allah, sesat hampa ni bukan kaleng-kaleng tau. Ni orang panggil sesat barat. Orang kalau wali, kalau dia mati, dia hidup di sisi Allah. Bukan dia hidup atas dunia ni. Di sisi Allah macam mana-mana kita nak tahu. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Dalil pun tak ada, Quran tak ada, hadis pun tak ada. Pandangan salaf tidak menetapkan konsep ini, malah menolak hierarki gaib. Kami tak ada benda-benda merepet lagu hampa lah. Wali kutub pula ditolak oleh Ibn Taymiyah dan ulama Hanabilah yang mengatakan konsep wali gaib mengawal dunia tu. Risiko akidah boleh membawa kepada tawakal palsu, syirik kafir dan disembah atau diminta doa. Memanglah. Hak puak-puak tu lah, hak istighasah, minta dengan pokok. Ni puak-puak ni ya ni. Puak-puak setan ni ya. Boleh menyebabkan keyakinan bahawa wali lebih berkuasa dari takdir Allah.
Nampak tak? Akidah hampa jahanam. Sebab tu yang aku duk kata, akidah hampa jahanam bukan kerana orang lain, kerana hampa sendiri. Ikut sangat kata-kata tutup guru setan tu. Nampak tak? Clear tak? Lepas pada ni aku nak buat lagi video pasal ni. Hak ni aku pakai AI, hak yang nak mai aku pakai ayat Quran pula. Aku nak tengok hampa bantah macam mana. Kepada sahabat-sahabat, semoga Allah melindungi kita semua dan semoga kita semua diberi sebaik-baik petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum.